Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta yang ada secara dalam tarian pada hari ini. Sebagai pembuka majlis, marilah kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Saya, Cik Nur Akira binti Abu Hashim akan bertindak sebagai pengacara majlis untuk program ini. Sebelum kita memulakan, saya ingin mengingatkan semua peserta untuk memastikan mikrofon dimatikan ketika sesi sedang berlangsung bagi mengelakkan sebarang gangguan. Menggunakan ruang chat untuk mengajukan sebarang soalan yang ingin ditanya kepada penceramah dan kami akan mengambil beberapa soalan di akhir sesi. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti program siri transformasi eksekutif perdana bilangan 5-2026 yang pastinya penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Program ini akan berlangsung selama 1 jam dan kami berharap para peserta dapat memanfaatkan sesi ini dengan baik. Tanpa membuang masa, kita akan memulakan program yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Salihuddin bin Mat Terus. Beliau merupakan pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam dan Pembangunan Islam, Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Baik, terima kasih Cik Puan Atira. Boleh dengar ke suara saya? Boleh Ustaz. Okey. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita panjatkan setiap kali perkongsian ataupun tazkirah mesti kita kena ingatkan kepada yang mendengar ataupun dengan saya sendirilah yang paling dekat, iaitu dari saya sendiri. Kita kena panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kita masih dikurniakan nyawa, terutama kita dah menempuh 12 hari Ramadan ini, dah menikmati Ramadan. Moga-moga, saya harapkan, saya pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, moga-moga dalam bulan Ramadan ni kita banyakkan ibadah kita. Moga-moga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita tengok ramai yang berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, tapi tak semua pun yang Allah pilih untuk masuk dalam bulan Ramadan. Ada yang Allah tarik nyawanya tiba-tiba. Sebelum masuk bulan Ramadan, awal dah tarik nyawa dengan aksiden, kematian tiba-tiba dan sebagainya, dan dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Taala untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka yang kita ni, yang masih hidup di atas muka bumi ni, yang masih bernyawa lagi ni, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala untuk mengecapi bulan Ramadan ni special. Untuk kita sama-sama kita tingkatkan pahala kita, amalan kita, supaya kita dapat ganjaran daripada Allah SWT yang ada dalam hadis Nabi. Masuk je bulan Ramadan ni, Allah gandakan 700 kali ganda, sab'i mi'ati. Dalam hadis sebut sab'i mi'ati, 700 kali ganda. Maknanya kalau kita baca Quran satu huruf 700 kali. Kalau kita baca Quran satu huruf dapat 10 kali pahala. 10 kali kan dengan 700. Bayangkanlah kalau tuan-tuan yang mengejar khatam Quran, kita pimpin, kita buat 11 mas. Nak kejar 11 mas tu, nak habiskan 30 juzuk. Bukan 30 juzuk, 29 juzuk tu. Maka berapa banyak huruf yang kita baca dan dikalikan dengan 700. Kira tuan-tuan, jangan kira pahala kita. Kalau kita nak kira dosa kita, berapa banyak kita mengumpat, berapa banyak kita kata kesat kat orang dan sebagainya. Itu kena kira. Tapi kalau nak kira pahala, okey, hari ni aku baca 40 huruf, kalikan dengan 10, kali dengan 70, 700. Tak payahlah. Tak payahlah tuan-tuan nak kira pahala kita. Mungkin kadang-kadang pahala tu bukan kita punya, dia transfer ke orang lain pula. Na'udzubillah min zalik. Janganlah. So maka kita kena bersyukur bila masuk bulan Ramadan ni. Kita banyakkan berdoa, moga-moga Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukannya menjadi satu kecelakaan kepada kita, masuk bulan Ramadan jadi kecelakaan pula kepada kita. Terus ada dalam doa, masuk bulan Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sakhati. Sakhati ni kemurkaan. Allah, kita mohon kepada ya Allah, berikanlah aku. Berikanlah aku, Allahumma inni as'aluka, sungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, ridhaka, redamu ya Allah. Redha Allah tu penting. Ridhaka wal jannah, dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Man qama ramadana, man shoma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan-bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, siapa yang mendirikan, dia ada man qama, man shoma, man qama, man shoma. Kemudian siapa yang menghidupkan, ada juga. Sebenarnya dia akan dengan syarat imanan wahtisaban, dengan kepercayaan dan juga pengharapan. Moga-moga kita mendapat redha Allah Subhanahu Taala dan juga sakhati, jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak semua dipilih oleh Allah Subhanahu Taala ni masuk bulan Ramadan. Ada yang meninggal, tapi ada yang husnul khatimah. Satu Ramadan ni meninggal. Di subuh hari ada yang pakcik yang dekat satu surau tu meninggal juga waktu solat. Itu husnul khatimah. Kita doa husnul khatimah. Maka Ramadan ni bukan sekadar bulan ibadah jugalah. Ramadan juga bulan pemilihan, di mana siapakah hamba yang terbaik, hamba yang terbaik, siapa yang mempunyai ibadah yang paling berkualiti dan sebagainya. Dalam Quran sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan masuk bulan Ramadan ni diwajibkan kat atas kita ni, bulan kutiba alaikumusiyam ni, diwajibkan kat atas kita ni bulan puasa. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Maka tujuan Ramadan itu sangat jelas lah. Tujuan Ramadan itu sangat jelas. Dia bukan lapar, bukan ada haga semata-mata, tetapi dia takwa. Takwa. Dan takwa itu dia bukan boleh datang satu hari je. Kita lahir je, wek selepas keluar je rahim, dapat dah takwa. Tak. Takwa tu bukannya hasil daripada Islam. Bukannya datangnya dia orang Islam ada takwa. Tak. Takwa ni dia bukannya boleh datang macam tu je. Takwa itu lahir daripada istiqamah. Lahir daripada konsistennya kita di dalam bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Sebab tu tajuk kita ni hari ni istiqamah Ramadan, kemenangan di akhir Ramadan. Kemenangan di akhir Ramadan. Sebab tajuk kita takwa itu lahir daripada istiqamah. Maka dalam Islam, ini maksud istiqamah lah, teguh, lurus, kukuh, konsisten, berterusan dalam ketaatan, tidak berubah walaupun keadaan berubah. Itu maksud istiqamah. Istiqamah ni maknanya tetaplah. Dia teguh, dia jalan yang lurus, dia kukuh, dia tidak akan berubah-ubah. Walaupun macam mana pun Islam, dia tidak akan berubah. Walaupun ada yang menghina Al-Quran, tetapi kita tidak berubah. Kita masih berpegang dengan Al-Quran, itu adalah kitab suci daripada Allah SWT yang dimu'jizatkan ke Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan berubah. Walaupun orang hina, orang itu, kepercayaan kita tidak akan berubah walaupun sedikit pun. Walaupun kita duduk dekat mana-mana negara yang bukan Islam pun, Al-Quran itu tetap kita akan junjung. Sebabnya benda tu, itu maksud istiqamah. So saya belajar dulu dekat Kolej Islam Sultan Alam Shah. Dia punya trademark dia fastaqim kama umirta. Maka kamu istiqamah lah dalam apa yang diperintahkan ke atas kamu. Maksud itulah kisah tu kan. Dia punya trademark dia fastaqim kama umirta. Maka istiqamah itu adalah satu tujuan dalam, bukan kata Kolej Islam, tetapi adalah tujuan hidup kita. Itulah istiqamah, ada tujuan hidup kita. Kita mesti berterusan dalam ketaatan. Kalau contoh kita sentiasa dalam ketaatan, alhamdulillah. Dan di akhirnya maka kita akan dapat pengakhiran yang baik. Islam dia mesti, dalam Islam ni yang dinilai adalah pengakhiran kita. Di sebelum-sebelum tu orang tu bunuh orang ke, dia tak puasa ke, dia tak solat dan sebagainya,
Tapi bila pengakhiran dia berubah, dia berubah, maka Allah SWT akan menilai dia daripada pengakhiran. Bukan yang kata, tak apalah Ustaz, kita bertaubat di hujung masa. Kalau lah Allah tarik di waktu kita melakukan maksiat dan kita mati. Mati ni kan ada tarikh. Okay, Muhammad Salihuddin mati sekian, ada tarikh sekian, kau tak sempat beraya, contoh. Kan? Ada pengakhiran ada qada yang dah kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadarnya je kita tak tahu. Qada ni kita tahu dah kita mati. Kadarnya, tarikh tu kita tak tahu dah bila. Kadar tu tak tahu. Mati sekian-sekian. Dia dapat gaji sekian-sekian. Kadar tu kita, Allah je yang tentukan. Ada orang kadar Allah dah tentukan takdir dia sekian-sekian. Maka Islam menilai dari sudut pengakhiran dia. Terus ada dalam satu hadis, Rasulullah SAW ada menceritakan bagaimana pelacur yang bunuh 99 orang, tapi di akhirnya dia bertaubat. Ada yang memberikan air dengan menggunakan kasut dan dia mendapat syurga Allah SWT, kerana berbuat baik di akhir hayat dia. Masalah kita mesti mengejar husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku di dalam pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik, bukan pengakhiran yang su'ul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan jangan matikan kami, akhirkan kami dengan su'ul khatimah. So, saudara, gambar tu hiasan ya, gambar tu hiasan. Kenapa jenazah tu senyum? Sebab tu tengah kursus jenazah. Sebenarnya jenazah tu tak mati dah. Aku duduk dalam kursus jenazah tu saya boleh senyum. Kalau dia mati tu rasa wallahu alam lah dia senyum ke tidak balik kan. Tapi biasanya jenazah kalau senyum tu mungkin orang kata ni husnul khatimah. Kalau kita tengok syahid-syahid kan, jenazah semuanya dalam keadaan senyum dan sebagainya. Tapi kalau dia keadaan dalam minum agak, dia mati. Dalam keadaan agak, dia mati dengan kehiburan dia kan dia akan mati dengan su'ul khatimah lah. Su'ul khatimah ni bukannya aksiden, bukannya mati kena langgar lenyek ke, kena makan dengan jerung ke, tak. Su'ul khatimah ni bagaimana dia pengakhiran dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu paling penting sekali. Kalau kita meninggal dunia, yalah, kalau al-mautul faja'ah ni, mati secara tiba-tiba, kalau kita iman kita masih teguh, tapi kalau boleh kalimah la ilaha illallah walaupun tidak disebut di mulut, mestilah disebut di hati. InsyaAllah moga-moga kita kekal dengan kalimah la ilaha illallah, jangan tergelincir daripada perkataan tersebutlah, kalimah tauhid. Sebab kita doa, ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikanlah kesudahan kami dalam segala urusan, serta lindungilah kami daripada kehinaan, min khizyid dunya, kehinaan hidup di dunia. Ada orang hidup dalam keadaan hidup pun dah hina dah. Hina ni bukannya jadi miskin ni, tidak, tapi dia hidup di dunia ni dia hilang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan pula dia dapat seksa pula dekat akhirat. Tu na'udzubillah min zalik. Maka dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu dinilai pada penutupnya. Bayangkan kita ada 2 orang berpuasa. Orang yang pertama, hari pertama dia sangat hebat. Ini memang hakikatnya. Kalau kita tengok tarawih di mana-mana masjid, hari pertama sangat hebat. Safnya macam solat Jumaat. Tapi malam tadi masjid saya lah, masjid siapa yang tahu-tahu dah, dekat mana saya duduk kan. Dah mula dah dulu masa tarawih mula-mula penuh. Maknanya saf kat luar, sampai kat luar dari aircon, mulai dari dekat luar kan. Kat luar tu penuh. Alhamdulillah kita tengok anak-anak datang dan sebagainya. Tapi semalam saya dah boleh masuk ke dalam dah. Saya dah boleh semayang kat tempat yang beraircon. Masa sebelum ni saya memang anti sikit dengan aircon. Saya memang duduk luar lah. Sekarang ni sebab kita nak rapatkan saf tu boleh nak duduk luar kan. Kita kena duduk kat dalam jugalah. Sebabnya makin menyusut. Dan makin sangat hebat dengan tahajudnya, tilawahnya, sedekahnya. Masuk ni hari ke-12 dah mula kurang dah. Hari ke-20 dah mula penat dah. Hari ke-20 dah mula
lagu raya dah mula keluar kan. Lagu raya pun dah mula dinilai. Oh, ni lagu mana, lagu raya mana yang terhebat, lagu raya mana yang paling sedap. Tahun ni tak tahulah alamat raya lagi ke tidak kan. So pengakhiran kita hari yang ke-20 kita tengok. Hari yang ke-25 dah sibuk dah nak beli baju raya. Pergi, adakah apa nama, hari yang ke-25 tu kita duduk di Jekyll Bulan Bintang. Apa nama, apa lagi, bazar-bazar baju raya dan sebagainya. Sebenarnya cukup ambil masa satu hari je. Kalau anak ramai tu lain lah kan. Kalau anak ramai je, anak dah besar-besar, dia boleh beli baju raya sendiri lah. Mana-mana yang rasa macam dah tu anak dia dah boleh pilih baju raya sendiri. Iktikaf lah di masjid di 10 malam terakhir dan sebagainya. Jangan, memang raya tu raya lah. Raya tetap raya, tetapi di 10 malam terakhir kita kena kejar Ramadan ni. Sebab apa? Kalau boleh kita beribadah seperti Ramadan yang ini, Ramadan yang terakhir. So orang yang pertama tu sangat hebat hari pertama ni. Tapi di hujung-hujungnya, pengakhiran Ramadan kecundang habis. Tu kita tak nak. Itu yang kita tak nak. So siapa yang menang? Orang kedua lah. Awal Ramadan dia sama je, dan di akhir Ramadan dia lah tambah lagi, berganda-ganda lagi amalan dia. Bukannya hujung-hujung tu makin sikit main mercun, beli mercun pula sekarang dah berleluasa penjualan dia kan. So main mercun macam-macam bunyi. Sekarang pun dah macam-macam bunyi lah, pukul 12 berdentum-dentum. Orang sekarang tengah perang antara mereka dengan Iran. Kat sini kita perang dengan mengecun dan sebagainya kan. So siapa yang menang? Orang yang kedua. Siapa yang menang? Orang yang kedua. Di mana orang yang kedua tu 10 malam terakhir tu, walaupun malam raya, sebenarnya ada satu hadis, malam raya pun kita kena beribadah juga. Sebab apa? Itu antara waktu malam raya, walaupun orang kata malam raya dah tak ada tarawih dah kan. Tapi sebenarnya malam raya itu adalah malam antara waktu doa mustajab. Waktu doa mustajab malam raya. Orang malam raya ni, kalau macam saya ni memang mungkin dalam perjalanan, tak tahulah, cuti lulus kan. Sebelum raya tu, mungkin dalam perjalanan, ada yang dalam perjalanan musafir dan sebagainya. So yang menang adalah Ramadan itu kebaikan. Bukan kata Ustaz saya kebaikan, nak buat raya balang, tak apa. Tapi kebaikan mestilah kebaikan yang signifikan dengan Ramadan. Ini kita berakhirkan Ramadan itu dengan witir yang terakhir. Mungkin itu adalah witir yang terakhir kita. Witir bulan Ramadan, witir ni boleh buat setiap sunnah hari Isyak. Itu mungkin adalah witir terakhir. So kita kena ingat rajin ibadat, tapi siapa yang mati taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, so mati, yang penting mati dalam keadaan taat. Orang di Muslim di kafir, itu memang na'udzubillah min dzalik. Ramadan ini dia mengajar kita sesuatu yang berbeza, itu kita kegiatan penamat. Kegiatan penamat itu terjundang, bukan terjundang, dah habiskan kat tamat garisan pun dah lelah dah. Kalau kita berlari 4 kali 100 kan, atau 4 kali 100, 4 kali 200 meter, kita akan pilih orang yang paling akhir tu, orang yang paling laju, mestinya. Sebab kalau kita pilih orang yang paling gemuk macam saya, atau orang yang badan besar, takkanlah kita nak letak orang yang badan besar di hujung. Mesti dia awal, dia slow dulu kan. Tapi pertengahan mungkin ada yang mungkin yang kurus sedikit. Di hujung tu so yang paling kurus dan dia paling laju. Pengakhiran dia kan. So supaya apa? Pengakhiran dekat garisan penamat tu dia akan jadi menang. Bukannya kalah. At least kalau orang yang, minta maaf, saya bukan body shaming, tapi kalau orang yang berbadan besar, kalau dia berlari satu balapan stadium tu, mungkin dia tak sampai pun, dia dah duduk dah dekat tengah balapan kan. Dia tak habiskan pun balapan apa, satu pusingan dia. Itu yang kita tak nak, na'udzubillah min dzalik kan. So kita boleh di garisan penamat kita menang. Kita menang. Okay, baik. Maka kita kena muhasabah diri kita. Itu sangat susah. Sangat
sangat susah. Sebab apa? Yang pertama, nafsu lah. Nafsu kita ni tidak suka benda yang sama. Kalau kita tengok apa nama, kalau kita buat benda hari-hari benda yang sama, hari-hari benda yang sama, ada tak orang yang suka buat benda satu kerja kita tangan apa, dia akan jadi satu benda yang stres. So nafsu, jiwa nafsu tu dia tidak suka benda yang konsisten, tak suka benda yang sama. Nafsu suka benda perkara yang baru. Tu masalah suami dan isteri. Kita kena hadap ni, nak sampai ke syurga ni, suami dan isteri kena hadap benda yang sama je kan. Tengok muka isteri, tengok muka suami, muka isteri, muka suami yang balik kerja, tengok muka suami, tengok muka isteri kan, benda yang sama je. So kadang-kadang nafsu, kadang syaitan ni, poin yang kedua, syaitan dia akan jadi musuh benda yang sama. Dia akan kacau kita kan. Cuma dia kata, Ustaz, bulan puasa ni mana ada syaitan? Tak. Ada syaitan, ada pendapat ulama kata ada syaitan yang kecil-kecil, syaitan yang tidak ganas. Syaitan yang waktu yang bahasa pangkat rendah lah, maknanya syaitan yang mungkin malas. Kalau dia punya KPI dia, hari ni aku nak sesatkan manusia. Waktu bulan biasa mungkin, kalau yang ganas ni setiap jam, okey dia ni, okey dia bagi sesatkan orang lain pula. Kalau syaitan ni, cukuplah KPI aku 50 orang, okey dah cukup lah, rehat dah. Tu mungkin syaitan ni yang tidak diikat di bulan Ramadan. Sebab lah ada orang yang buat jahat juga dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Ada syaitan yang tidak diikat mungkin. Ini pendapat ulama. Tapi kalau kita ambil semua syaitan yang semua syaitan diikat, maka yang tinggal adalah nafsu. Maka nafsu itulah yang menjadi yang kata apa, pendorong kepada jiwa kita untuk melakukan maksiat. Itu salah, syaitan dan nafsu ini dia ada relation dia. Ada relation dia. Nafsu ni ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu ada yang bertingkat-tingkat nafsu tu kan. Nafsu yang paling akhir sekali adalah nafsul mutmainnah. Mutmainnah ni ahli syurga lah. Jiwa yang tenang, radiyatan mardiyah. Tu saya tak nak bahas tu kan. Tapi kalau kita istiqamah itu susah. Kenapa? Sebab nafsu kita. Yang kedua, syaitan yang sentiasa menjadi musuh kita. Adu mubin, dalam Quran sebut kan, dalam surah Yasin selalu kita baca. Nafsu dengan syaitan ni dia sangat relate. Dia sangat relate kan, dengan kata apa, dengan amalan kita lah. Dia menghasut kita. Tu pasal lah iblis ni dipanjangkan umur dia. Dia ada dua permintaan sebelum dia dihambat keluar, dihalau keluar daripada syurga. Dia ada dua permintaan kepada Allah SWT. Pertama, dipanjangkan umur dia. Umur dia sampai kiamat lah. Selagi mana ada manusia, ada Bani Adam dekat atas muka bumi ni, selagi itulah dia ada. Itu dah dia akan menghasut manusia. Itu iblis. Yang kedua, dia minta izin kepada Allah SWT supaya menyesatkan manusia. Itu yang permintaan dia kepada Allah, dan Allah makbulkan. Pergilah hasut. Allah kata kan, pergilah hasut supaya dia menjadi ujian kepada kita. Okay. Jelas lagi ke? Patut dah? Jelas lagi. Okey. Yang ketiga, kadang-kadang kenapa istiqamah tu saya ikut mood. Ikut mood kita. Kadang-kadang begitu okey, barulah kita beribadah. Dia tak boleh. Kalau kita nak beramal ni, walaupun dalam keadaan terpaksa. Tu salah anak-anak kita nak bangun subuh tu, dia kan susah nak bangun kan. Ni. Kita paksa dia, kita angkat dia, kita pergi letak dia kat depan bilik air dan sebagainya, paksa dia untuk pergi ke masjid dan sebagainya. Walaupun dia dalam keadaan malas. Kita tak boleh nak bergantung pada mood. Kalau nak tunggu mood dia okey je, barulah ajak dia pergi masjid, tak boleh. Atau walaupun dia dalam keadaan terpaksa, kena paksa dia juga untuk pergi solat. Boleh Ustaz? Boleh ke kita paksa pergi solat? Yes. Memang solat, memang kena paksa. Puasa dia mesti balik. Akil balik. Barulah kita paksa dia puasa. Tapi kalau solat, Nabi suruh paksa start daripada 7 tahun. 10 tahun dia kena rotan. Maknanya, kena pentingkan solat dulu. Janganlah pentingkan puasa. Ini tak apa, puasa. Solat tak jaga. Tak boleh. Dia kena pentingkan solat dulu. Nak ajar anak kita,
sebelum dia berpuasa, kena ajar dia solat dulu. Barulah jiwa dia rasa macam, oh, okey, solat tu penting. Puasa Ramadan ni setahun sekali. Sebulan sekali je. Sorry, sebulan sekali lah. Saya tarik balik. Sebulan, setahun tu ada sebulan je. Tapi kalau solat, setiap hari kena solat. 5 waktu, sehari semalam. So, kena paksa. Kena paksa. So, jangan ikut mood. Nak tengok mood kan, tak boleh. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, target kita. Kalau kita nak istiqamah ni, kita kena letak target tu jangan terlalu tinggi. Aku nak bertahajud 30 hari, 30 malam. Tinggi tu. Tinggi. Tapi boleh sebenarnya di bulan Ramadan sebab kita sahur. Sebab kalau kita sahur, kalau sahur di hujung-hujung dah pukul 6 tu, kan, subuh masuk 6-10 minit kan. Tinggal 10 minit je. Kita nak kejar hak siakap 3 rasa yang kita dah masak tu malam tadi. Memang tak sempat lah 10 minit je nak buat 2 rakaat kan, sebab kita kerja. Kita kena makan dan sebagainya kan. Tapi kalau dia makan kurma, makan minum air, kemudian dia buat 2 rakaat, sempat. Tapi kalau nak bedal nasi, nak bedal hak ikan siakap 3 rasa yang dia masak sahur tu, tak dapat. 10 minit cekik tulang. So, target kita jangan terlalu tinggi. Mungkin nak buat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni lama. Lama. Dia kena bangun dah at least pukul 4. Boleh buat tasbih, taubat, hajat, tahajud dan sebagainya. Bolehlah buat banyak. Tapi kalau nak buat sehari, kita dah hari biasa tak pernah pun buat tahajud. Tiba-tiba bulan Ramadan nak buat tahajud dengan kuantiti yang sangat banyak. Dia terkejut. So target tu terlalu tinggi. So susah nak istiqamah. So nasihat saya, mulakan dengan 2 rakaat. Mulakan 2 rakaat, dah konsisten, tambah jadi 4 rakaat. So nafsu tu tak suka kepada benda yang konsisten. So kena tambah 4 rakaat. Baru dia akan rasa nampak peningkatan. So kalau istiqamah tu kenapa susah? Sebab target kita terlalu sangatlah tinggi. So nak semangat tu boleh. Semangat tu kata orang Ustaz, tak semangat lah yang tu tak. Semangat tanpa strategi, dia akan cepat mati. Tu sebab kalau kita berperang, perancangan yang rapi lebih baik daripada perancangan orang kafir yang lebih rapi adalah macam mana ayat dia? Tu tak apa dah. Perancangan yang rapi itu menyebabkan benda itu hidup. Benda itu sentiasa berjalan dan sebagainya. Kalau perancangan dia kita tak strategi, kalau kita buat kerja pun perancangan tak strategi, dia akan cepat damage lah. Dia akan cepat rosak dan sebagainya. So maka semangat tu penting, tapi semangat dengan strategi. Bukannya semangat tapi kita nak buat dengan secara pukal dengan banyak. Tak boleh. Kalau mampu, mampulah. Tapi kalau macam tak mampu, tiba-tiba macam terkejut, dia akan menyebabkan satu down secara tiba-tiba dan penat dan sebagainya lah. So Rasulullah SAW pun dia sentiasa istiqamah lah. Sentiasa istiqamah dan sebagainya lah. Itu pasal lah istiqamah hingga akhir ni dalam hadis Nabi ada sebut ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang berterusan, bukannya amalan yang banyak tapi dia tidak berterusan, walaupun jumlahnya sedikit. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesanan saya, nak istiqamah, jangan target terlalu tinggi. Jangan target terlalu tinggi. Cukup dengan benda yang kecil tetapi berterusan. Itu penting tu. Maka kalau sama juga kita kerja kan. Kalau target terlalu tinggi tapi dia mesti dengan strategi yang padu lah. Kalau kita dalam satu organisasi, kita target ni, kita keuntungan kita perlu mendapat 1 juta. Dia mesti ada strategi. Takkan 1 juta tu kita nak buat, kita buat ni lah, apa nama, buat viral WhatsApp je lah. Tak boleh, tak dapat 1 juta kan. Boleh dapat, tapi mungkin 4-5 tahun lah. Ataupun 7 tahun mungkin dapat 1 juta lah. Nak kena ikut WhatsApp hari kan. Tapi kalau kita buat strategi, buat jualan amal, ada strategi untuk pergi ke arah target yang tinggi dengan strategi yang rapi, insya-Allah target tu akan tercapai lah. Sama juga dengan amalan kita. Amalan kita kena ada strategi lah. Janganlah nak qiyamul lail tidur pukul 2 tak dapat.
Pukul 2 pagi baru nak tidur. Nak bangun pukul 4 pula. 2 jam je. Dalam keadaan mengantuk, kita buat qiyamul lail. Jadi macam tak kena. Kita macam strategi tersebut. Nak qiyamul lail, lepas tarawih, siapa yang tu dia bergaduh sekarang kan 8.20 ikutlah. Kalau buat 20, sekarang viral di Masjid Terengganu kan, kat Terengganu apa nama tempat tu kan. Dia baca Fatihah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Kita pun terkejut tengok video dia kan. Ini menarik minat. Dalam berita headline tu kan, dia kata headline tu 3,000 jemaah, menarik minat 3,000 jemaah. Wow kan. So itu standard lah, manusia dia akan cari benda yang senang kan. Benda yang senang, benda yang cepat je. Boleh buat 20 rakaat, memanglah satu ayat je kan. Satu ayat dia Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Sangat cepat lah benda tu kan. So hukum dia, orang tanya sah ke hukum dia? Sah. Yang tak sah dekat Indon tu, yang tak baca, tak putih abu pun dengar kan. Tapi sebab dia baca satu ayat, sah juga. Cuma pahala dia mungkin kurang lah, sebab ada yang baca satu muka, satu rakaat satu muka, besar lah pahala dia kan, banyak lah pahala yang dia dapat. Jangan tanya sah tak sah, sah, tetap sah. Tapi pahala Allah yang bagi kan, Allah yang bagi, kita tak tahu. Sebab orang kata tengok tarawih ni, dia akan, memang itu sifat manusia. Sebab apa? Yelah, dia nak pergi kerja dan sebagainya kan, nak pergi hantar anak sekolah kan, dia akan lagi mudah lah kalau buat 20 hari ni. 20 dah dalam keadaan cepat. Dia berbeza dengan 20 dengan keadaan yang pertengahan, dan juga mungkin yang paling lambat. Satu hari satu muka dan sebagainya. Ke satu hari satu rakaat satu muka kan. Wallahu alam. Maka Ramadan ini adalah madrasah jiwa. Ramadan ini adalah madrasah jiwa. Ramadan inilah yang membina kita. Bangun sahur setiap hari. Setiap hari kena bangun. Pukul 4 sharp. Dengar bunyi alam kan. Bangun pukul 4 pagi. Itu tandanya kita berdisiplin. Kalau hari-hari biasa, kita tak buat alam sahur tu. Kan? Tak ada tak orang buat alam tahajud. Pukul 5.30. 5.30 tu tak ada, orang dah mandi semua nak pergi main masjid kan. Tapi ada tak pukul 4 kita set, jadikan sahur tu di hari, di bulan yang lain untuk tahajud. Jangan buang alam tu every day. Buat alam tu every day kan. So bangun sahur tu kita praktikkan di bulan yang lain untuk bangun tahajud. Jangan buang. Dah habis Ramadan dah, buanglah alam pukul 4 ni aku nak tidur. Dia tak jadi. Benda yang tu dia tak konsisten lah. So Ramadan tu tidak menjadi sekolah jiwa dia. Ramadan tu dia menjadi jiwa dia hanya di bulan Ramadan. Di bulan yang lain dia tak jadi jiwa mutmainah, jiwa yang menginginkan kebaikan. Ramadan ni memang semua orang inginkan kebaikan. Aduh, waktu ni lah dia nak sedekah, waktu ni lah dia nak beramal, waktu ni lah dia nak zikir 1000 kali, waktu ni lah. Semuanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan habis. Habis. Solat tarawih setiap malam. Itu tanda konsisten kita menunaikan solat berjemaah. Solat tarawih ni dia akan feel dia berjemaah. Dia kalau sendiri-sendiri dia mungkin tak ada feel. Solat tarawih boleh buat sendiri tapi dia tak ada feel lah. Dia tak ada feel, dia tak rasa jemaah tu. Dia mesti, kalau Rasulullah SAW pun dia buat, walaupun dia tak buat 20, bukan tak buat 20 hanya dia buat kemudian dia balik. Dia buat balik. Dia balik kemudian dia sambung, bukannya balik tidur. Tak. Rasulullah SAW habis je buat tarawih di masjid, balik kemudian disambung, bukan sambung bukannya tidur, dia sambung melakukan solat sunat. Tu bezalah tu beza daripada dengan kita lah. Kita balik tarawih, kita memang nampak tidur moreh. Tu dua je kan. Kalau saya macam penat sikit, saya akan tidur lah. Kalau ada orang bedal moreh sok kambing, dia akan buat bedal moreh sok kambing lah. Tu beza. Tapi solat tarawih itu tanda konsisten kita lah untuk kita berjemaah. Maksudnya di luar bulan Ramadan, kita kena sentiasa lah berjemaah di masjid. Itu tanda konsisten kita. Apa lagi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran waktu Ramadan ni lah. Al-Quran dia tidak berhabuk. Di bulan lain jadi habuk Al-Quran. Saya suka saya pergi meeting tengok Al-Quran dekat bilik mesyuarat yang maknanya tadarus tu berjalan lah. Saya menganggap tadarus
Al-Quran tu berjalan di setiap kata apa, di setiap bilik mesyuarat kan. Tapi nak katakan bulan bulan lain selain bulan Ramadan, dia perlu juga membuka Al-Quran tu, membaca Al-Quran beramai-ramai dan sebagainya. Tadarus. Tadarus. Tadarus ni saya kena tekankan, jangan malu, jangan segan. Jangan hina pula. Dia. Jangan orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran, jangan malu kepada orang lain. Sebab apa? Merangkak-rangkak tu kerana mungkin jarang pembacaan. Mungkin kurang pembacaan dan sebagainya. So orang yang laju baca pula, janganlah hina orang yang lambat baca. Lambatlah aku nak habis cepat ni kan. Kan tadarus kan dia akan bergilir-gilir kan. Jangan sesekali hina. Orang yang sebenarnya orang yang merangkak ni, bukan saya suruh awak buat merangkak kan. Tapi orang yang betul-betul dia kadang-kadang dia hikmah membaca Al-Quran ni, pembacaan tu mungkin dia yalah, setiap orang tingkatan dia lain kan. Orang yang merangkak ni akan dapat 2 pahala. Tu kena ingat lah. So maka Ramadan ini menjadi satu macam gym kita lah. Gym. Itu training. So di luar Ramadan kita boleh praktikkan dan sebagainya. Maka kita kena ingat, kalau kita keluar dalam bulan Ramadan dengan hati yang sama seperti sebelum Ramadan, maka itu tanda kita hanya berpuasa macam yang Rasulullah katalah, hanya mendapat lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Hanya dapat lapar dan dahaga, dia tidak dapat tazkiyatun nafs, kerana dia tidak boleh berubah. Masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, sama je. Dia tak ada kelainan. Itu saya pesan. Saya banyak kali pesan lah. Kalau saya kali tazkirah saya kena pesan. Kena pilih. Kat diri kita ni, pilih satu benda yang mungkin kita rasa macam kita boleh ubah. Supaya apa? Ramadan itu menjadi satu kemanisan kepada kita. Keluar je bulan Ramadan, kita akan sentiasa buat benda tu. Contoh, okay. Lepas je bulan Ramadan, aku nak baca satu hari satu muka. Contoh. Al-Quran, zikir. Lepas subuh tak pernah miss la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas maghrib pun buat agak 10 kali. InsyaAllah dia ada ganjaran dia. Ada ganjaran dia. Orang je ramai tak tahu dan mengambil enteng dengan zikir-zikir selepas solat. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ulama tambah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa lagi, zikir 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Apa lagi, ayat kursi jangan tinggal selepas solat dan sebagainya. So benda-benda itu perlunya istiqamah. Kalau tak buat istiqamah, lepas solat main phone, lepas solat bangun terus pergi berborak dan sebagainya kan. So tidak ada perubahan. Maka dekat situ tidak ada hasil peningkatan istiqamah dekat situ. So Ramadan ni dia mesti kita kalau berfikir, kita kena ubah tabiat hidup kita, lifestyle kita. Tu kena ingat. Kalau kita rasa macam Ramadan tu tak dapat nak ubah, kita kena muhasabah diri kita lah. Kalau sebelum ni kita lambat solat, Zuhur masuk pukul 1.20, dia semayang pukul 4.20. Banyak menangguh. Duk tangguh surat at-ta'jil lidsu zaman. Penangguhan itu adalah pembunuh kepada waktu, pembunuh kepada zaman. Siapa yang menangguh solat, dia dapat dosa. Menangguhkan solat adalah sama juga lambat solat lah. Banyak alasan, meeting, apa lagi, kalau dimaafkan lah. Kalau tertidur, terlupa, itu 2 perkara yang dimaafkan, khata' dalam Islam. Kalau walaupun khata' tapi kita baca doa kan dalam surah terakhir, ayat terakhir Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna min nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau mengambil lupa kami, kesalahan kami. Jangan kau menghakimi. La tu'akhizna min nasina aw akhta'na. Ada sebut dalam Quran. Maka kita kena istiqamah lah dalam setiap perkara kita. Okey, baik. Ada 19 minit lagi. Kita nak cepat. Okey.
kepentingan istiqamah kita. Kepentingan istiqamah ni yang pertama dapat redha Allah lah. Kalau kita rasa macam kita tak dapat redha Allah, kita tak istiqamah. Saya dah sebut dah pasal redha Allah ni banyak lah. Redha Allah ni. Redha Allah ni sangat penting. Kalau kita beramal 4,000 4,000 kali ganda pun tak dapat redha Allah tentang amalan itu, maka sia-sia je amalan tu. Amal soleh kita, first kali kita kena mengharapkan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita solat hanya nak melepaskan taklif saja, nak melepaskan kewajipan saja, tapi amalan itu boleh menjadikan satu perkara yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pasal dalam setiap khatib Jumaat, kita sebagai khutbah ni bukan kata bosan, tapi setiap kali benda tu kita kena ingatkan, wahai sidang Jumaat, hadirin hadirat sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Moga-moga dengan sila tingkatkan amalan dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu Taala dan melakukan perintah Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan mendapat redha Allah Subhanahu Taala di dunia dan di akhirat. Tiap kali khutbah, waktu itulah start daripada ayat tu, mulalah orang akan tunduk kepala tidur. Itu biasalah kan. Tapi redha Allah ni kena sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Taala, diterima amalan kita, diterima solat kita, diterima puasa kita, diterima segala amalan kita dan sebagainya. So menjadikan hasilnya hidup kita ni terarah. Kalau hidup kita ni tidak terarah, maka hidup kita ni sekadar hidup seperti haiwan lah. Haiwan ni sekadar hidup je. Kalau dia lapar, dia cari makan. Kalau dia haus, dia pergi cari air. Kalau apa lagi? Kalau dia nak cari betina, dia akan cari betina. Itu haiwan. Tapi kalau kita manusia, hidup kita terpandu. Maksudnya kita bekerja kerana apa? Nak bagi nafkah. Kita kerja untuk apa? Untuk kita bagi membangunkan negara atau membangunkan satu organisasi. So hidup kita ni terpandu, terarah. Kalau haiwan dia tak ada ni, dia lapar dia pergi cari makan. Kalau dia haus dia pergi cari minum. Dia tak ada. Ada tak kita tengok monyet? Rumah saya belakang banyak monyet kan. Kita tengok monyet ni, ada tak dia pergi ni, dia pergi kumpul, pergi buat saf. Dia ada hari ni monyet-monyet sekalian kita buat buat tazkirah berkumpul. Tak ada. Dia sama-sama dia pun bergaduh dan sebagainya kan. Tapi kalau kita sebagai orang yang berakal, hidup kita akan terpandu kalau kita sentiasa istiqamah. Sebab apa? Disiplin kita lah. Ramadan menjadikan kita ni disiplin. Saya ulang tadi kan. Maksudnya jiwa kental. So kalau kita dah sentiasa istiqamah dan sebagainya, jiwa kita akan menjadi sabar lah. Kesabaran kita semakin semakin tinggi lah kan. Maknanya setakat mana kalau ujian datang, kalau yang simple-simple je mungkin boleh tepi dengan masalah kewangan dan sebagainya kan. Sebab masalah jiwa ni dah menjadi satu perkara yang besar lah dekat dalam Malaysia ni kan. Baru-baru ni dekat Cerating kan, dia dah berhenti, kemudian dia berpindah ke Kuantan, kemudian dia ada masalah kewangan, dia bunuh semua isteri, mak mertua, anak dia dua orang kan. So kita rasa sedih, dia bunuh diri pula kan. So kita mengharapkan benda tu tidak berulang lah kan. Kita rasa sedih sebab benda tu berlaku kepada orang Islam. Orang Islam yang sama Islam dengan kita, saudara Islam kita, dan dia melakukan perkara yang mungkin kita tak ingin pun kan. Na'udzubillah min zalik. Ujian dia dah dapat lah kan. Ujian kita wallahu alam. Setiap orang ujian dia berbeza. Ada orang ujian dia macam ni, ada orang ujian dia. Semuanya dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita fikir bagaimana kita nak mengejar istiqamah ni, kita kena sentiasa ada strategi dia lah. Ada strategi dia. So cara untuk mendapatkan istiqamah ni, berusaha untuk meningkatkan kualiti ibadah kita. Kita kena sentiasa lah. Kalau kita solat selama ni paling laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Laju kan. Tapi kalau dia mungkin akan selepas ni kualiti ibadah kita
Bismillahirrahmanirrahim, hati kita, oh dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. So, meningkatkan kualiti ibadah tu mesti. Mesti. Dia bukannya Bismillahirrahmanirrahim dalam hati dia, apa aku nak buka malam ni. Dia lain. Dia lain dengan kita berusaha untuk berkhusyuk dalam solat kita. Dia lain. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita tahu, ya Allah, Engkau lah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tak payah sebut. Jangan sebut kat mulut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha, batal pula solat nanti kan. Dalam hati kita, kita percaya. Maknanya kita fokus. Dan dengan nama Allah, dengan zatmu ya Allah, dan dengan namamu ya Allah, aku yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ulang balik Ar-Rahmanir Rahim. Sebab apa? Ar-Rahmanir Rahim ni sangat penting. Ar-Rahman untuk semua makhluk dia, Ar-Rahim untuk khusus untuk orang mukmin dan sebagainya. Maliki yaumiddin, ya Allah, sungguhnya dunia ni akan berakhir dan engkaulah yang memiliki dunia ni, memiliki hari akhirat dan sebagainya. Tu kualiti tu, solat itu kena penting lah, jangan laju je. Kalau tarawih ni memang paling suka lah kalau orang yang menyambungkan ayat-ayat Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Makmum senyum. Maksud apa? Imam baca satu nafas je Fatihah kan. Kalau satu nafas sampai siratal ladzi sampai dhalin, tu imam yang panjang lah. Makmum pun senyum. Kalau solat fardu tak disarankan, kena surah Fatihah ni kena tujuh wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup 7 wakaf. Tu paling afdal membaca surah Al-Fatihah. So kena meningkatkan kualiti lah. Meningkatkan kualiti ibadah kita dan sebagainya. Kemudian berdoa, sentiasa berdoa lah. Kalau orang tak doa ni, nak dapatkan istiqamah, membayar rupanya. So dalam istiqamah, dalam hadis Tirmizi sebut, ya muqallibal qulub, sabis qalbi ala dinik. Wa ala ta'atik. Ada yang tambah kan. Ulama tambah wa ala ta'atik. Ya Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Siapa yang bolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu Taala, bukan kita kan. Kita kena yakin akidah kita, orang yang Allah yang menyebabkan kita melakukan kebaikan dan juga keburukan. Allah boleh palingkan hati kita untuk daripada kita buat kebaikan pun terus kepada keburukan bila-bila masa sahaja. So kita kena doa kepada Allah Taala, tetapkan hati kita ni dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang penting. Jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala ta'atik, dan juga dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak dapatkan istiqamah, first sekali kita tingkatkan kualiti ibadah kita. Ada juga doa ada, Allahumma inna ala zikrika, ya Allah, mohon padamu ala zikrika, ya Allah, berikan kami inna ala zikrika, sentiasa mengingati kamu, ala zikrika Allahumma inna ala zikrika wa husni ibadatik, dan juga perbaiki sentiasa ibadah kita, wa husni ibadatik. Allah, doa kepada Allah SWT supaya kita ni sentiasa memperbaiki ibadah kita. Bukannya sama je kan. Kalau kita jadi imam pada keluarga kita, tiap-tiap hari maghrib, isyak, tak inna a'tayna kal kautsar, kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Anak pun bosan dengar kan. Sekali tukarlah. Ada kalau tak menghafal Quran, tukar juz-juz amal kan banyak. Boleh tukar-tukar dan sebagainya kan, supaya benda tu tidak menjadi rutin kepada kita lah kan. Kemudian duduk dalam jemaah yang soleh. Yalah, bukan nama soleh kan, duduk dalam satu jemaah yang baik-baik. Kalau duduk dekat kalangan orang yang wangi, dia akan dapatlah wangi dia tu. Kalau duduk dekat orang yang berbau busuk, dia akan dapatlah busuk dia.
Kalau orang yang duduk kat tukang besi, dia akan dapatlah bau besi dia. So kalau duduk dalam jemaah yang soleh, takkanlah kita nak buat jahat di kalangan jemaah yang soleh. Jemaah yang kata apa, yang yang kata apa, yang baik-baik, duduk dalam environment yang bi'ah solehah. Takkanlah kita nak buat jahat dalam bi'ah solehah. Jarang. Ada, tapi jarang kan. Jarang. Kalau jahat pun sikit-sikit lah kot. Dalam jemaah yang soleh, insya-Allah kita akan terjaga dalam Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Hamba Allah ni Allah panggil, wahai orang-orang yang tenang jiwa dia. Irji'i ila rabbiki, pergilah, baliklah kepada Tuhanmu yang dengan keadaan radiyatan, kita redha dan juga Allah meredai kita. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh dan sebagainya lah. Baik. Ada 8 minit lagi, saya nak laju. Mungkin saya ni ganjaran istiqamah lah. Ni ganjaran istiqamah. Saya nak bagi satu, kata apa? Contoh-contoh sahabat yang istiqamah dalam kata apa, yang boleh bagi contoh lah tentang istiqamah kalau sempat. Dalam Quran, ganjaran istiqamah terang-terang dah Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan kepada orang yang beriman kepada Allah, orang-orang innalladzina, mereka yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, dan mereka tetap teguh istiqamah dengan di atas jalannya, maka Allah akan turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa untuk berikan ilham. Siapa yang istiqamah ni, insya-Allah akan turun malaikat, akan sentiasa memberikan ilham kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Bila sebut tatanazzalu alaihimul malaikah ni, maknanya itu perintah Allah Subhanahu taala. Malam Al-Qadr, 10 malam terakhir, itu adalah perintah Allah Subhanahu taala kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh. Dengan izin Tuhan, malaikat turun untuk cari orang-orang yang beribadah pada malam Al-Qadr. So itu adalah perintah Allah SWT. Bila perintah Allah ni, maka benda tu penting kepada kita. Maka Allah kata apa? Malaikat kata apa dekat orang-orang yang istiqamah ni? Alla takhafu, jangan kamu takut kalau ada kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Wala tahzan, bila istiqamah ni mesti ada ujian. Ujian. Kena ingat. Wala tahzanu, dan janganlah kamu berduka cita. Mungkin ada ujian-ujian yang akan kita tempuh waktu kita istiqamah. Wa abshiru bil jannah. Ini yang paling besar sekali adalah terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita akan diberikan syurga Allah Subhanahu taala kepada orang yang istiqamah. Istiqamah ni yang penting di akhir hayat kita, kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW dalam contoh istiqamah dia memang paling penting sekali. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh yang paling terbaik sekali. Uswatun ni tak ada orang boleh challenge pun. Kalau qudwah mungkin orang boleh, uswatun tak boleh. Uswatun ni hanya untuk Rasulullah SAW. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah tanpa henti, walaupun dihina, dipukul, dipulau dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti untuk berdakwah dan sebagainya. Maka kita kena ingat, kalau kita tengok peristiwa Rasulullah SAW ni, istiqamah ni bukannya dalam keadaan kita senang. Kadang-kadang dia berada di dalam keadaan kita susah. Keadaan kita susah. Waktu itulah ujian kepada kita nak istiqamah ataupun tidak, ada sebagainya. Okey, baik. Okey, saya nak ending dah. Kita kena istiqamah lah sehingga ke akhirnya lah. Ini contoh lah, saya tak nak bagi contoh, tapi saya nak ending dengan key point lah, kunci
Istiqamah ni kalau kita nak kata nak kekal, yang pertama saya dah sebut tadi, buat sedikit, ambil point buat sedikit tapi berterusan. Kemudian buat jadual. Jadual penting Kalau kita ni kata tak ada tanpa jadual, kita tak ada takwim kita ni, macam mana kita nak bekerja kan dan sebagainya. Tu jadual kena ada. Kemudian hindari dosa kecil kita. Dosa kecil inilah yang menjadi penghalang kita untuk istiqamah. Selain daripada yang saya sebut tadi lah. Dosa-dosa kecil yang kita buat ni pun sebenarnya adalah menjadi penghalang kepada kita untuk istiqamah. Jaga dosa kecil kita. Kalau boleh bukan jaga, jangan buat langsung lah. Apatah lagi dosa besar. Dosa besar ni pun kena jauhkan. So kalau kita ni nak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis tersebut kan, Jum'atin ila Jum'atin, Ramadan ila Ramadanin, apa lagi salawatul khamsi, apa lagi, itu semua jadi mukaffirat, menjadi satu penghapus dosa kepada kita, sehinggalah penghapus dosa, sehinggalah orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau buat dosa besar, dia tak akan diampunkan dengan perkara tersebut. So jaga dosa kecil kita. Jaga. Semua orang berdosa, saya pun berdosa, semua yang hidup itu berdosa. Semua yang hidup itu sentiasa ada dosa dia, tapi kita kena mencari penghapus dosa juga. Bukan kata Ustaz penghapus dosa sakit, kita kena buat sakit lah. Tak ada. Sakit tu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bukan sakit buat sendiri. Pergi berlumba, naik motor, pom jatuh. Itu sakit sendiri. Ini sakit yang didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kena tiba-tiba kena kanser, tak tahu pokok pangkat, kena kanser. Na'udzubillah min dzalik dan sebagainya. Kemudian kurangkan perkara-perkara yang sia-sia lah. Orang min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang adalah orang yang sentiasa meninggalkan perkara yang tidak ada maksud. Ma la ya'nihi, tidak ada pengertian kepada dia, buat perkara yang sia-sia. So kurangkan perkara yang sia-sia lah. Mungkin contoh kalau kita main, saya tengok budak sekarang kan main game hari-hari tak pernah lekang kat phone kan. Mungkin boleh kurangkan lah. Kalau mungkin yang dewasa pun ada yang main game, kurangkan main game lah. Game tu bukan dapat bagi nafkah pun dengan game tu kan. Ada orang kalau yang dicari live apa semua tu adalah nafkah dia, tapi kalau yang biasa-biasa mungkin tak adalah kan. So kurangkan perkara yang sia-sia. Kemudian macam biasa banyakkan berdoa, rapat-rapatlah dengan orang-orang yang baik. Kita kalau nak dapatkan environment yang baik dekat rumah kita, buatlah perkara yang baik dalam rumah. Contoh, kita dah ada jadual lah setiap hari. Bangun subuh pergi masjid. Ni yang bukan kata saya buat, yang jadual yang kita tetapkan dekat rumah kan. Bangun pagi subuh, solat berjemaah kat masjid. Itu wajib lah. Wajib. Huk baikru, dah tahulah saya, kalau macam mana garang saya, huk baikru, solat subuh kat masjid. Kalau saya kalau kita tak terbangun pun kena solat dengan kita juga. Kalau kita terlambat tak bangun lewat kan, macam tak dan pergi masjid, kejut dia solat dengan kita. Solat dengan kita. Kalau tak ni sempat, solat subuh kat masjid, tu wajib. Itu wajib buat. Habis subuh pergi sekolah lah kan. Balik sekolah, kita jumpa anak ni lepas sekolah lah kan. Lepas sekolah, maghrib dekat masjid. Solat isyak dekat masjid. Maghrib ada kuliah, dengar kuliah sampai isyak. Sampai isyak, buat witir. Baca al-mu. Benda tu simple je. Kita nampak simple kan, tapi dia kena berterusan supaya apa, anak kita tahu lah, Abi kena ambil surah al-mu, baca. Baca. Sampailah dia hafal kan. Gitulah. Dan sebagainya. So benda tu dia kena istiqamah lah. Istiqamah, duduk di kalangan, kita kena create environment. Kalau kita tak create, jadilah kubur rumah kita. Rasulullah kata jangan jadikan rumah kita ni seperti kubur. Kubur ni sepi, tidak ada apa-apa kan. Kita mengharapkan kubur lah jadi kan. Maka sebagai penutup, pesanan saya, bulan Ramadan ni dia satu peredaran masa. Dia akan pergi. Dia akan pergi meninggalkan kita. Kita dah masuk 12 Ramadan, 3 bulan Ramadan ni, dia akan pergi meninggalkan kita. Maka kita tanya kepada kita, adakah kita ni berubah ataupun tidak? Kena tanya kat kita. Kena tanya kat diri kita, adakah kita ni berubah ataupun tidak? Dan
bayangkan di malam terakhir Ramadan nanti, kita sujud kepada Allah SWT. On the way nak ke hotel Mega View ni, saya ada bengkel Jepak ni, saya dengar Zayan bagus juga kan, dipanggil non-Muslim, bukan, Muslim mu'alaf kan. Dia kata, ni saya tambah sikit masa kan Cik Zan, peristiwa nama mu'alaf ni saya rahsiakan lah. Tapi dia cerita dia pramugara. Dia masuk Islam tu, tapi mak ayah tak terima lah, macam biasalah kan. Tapi pada satu hari tu, bulan puasa lah ni, cerita bulan puasa. Dia hari pertama bulan puasa tu, mak dia tanya, puasa tak hari ni? Puasa. Kemudian hari cuti lah, dia cuti. Kemudian pada bulan Ramadan hari pertama tu, dia nak sembahyang maghrib lah, maknanya dia minum air, dia buka puasa, minum air, kemudian dia solat. Waktu dia solat tu, dia sujud terakhir dia. Dia sujud terakhir dia, mak dia masuk dengan keadaan rushing. Maknanya kalau kita buka pintu tu, brong gitu kan. Maknanya dalam keadaan rushing. Maka, ni diceritakan maka di sujud terakhir dia tu, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah SWT, lembutkan hati mak dia. Lembutkan hati mak dia. So, maknanya, tapi masa dia berdoa tu, habis dia doa tu, ya Allah lembutkan hati mak dia kan, maknanya sujud yang terakhir kan. So, apa? Dia percaya, dia sujud yang, waktu kita sujud ni, waktu tu lah Allah paling rapat dengan kita. Waktu tu Allah paling rapat dengan kita. Pasal kalau kita solat sunat taubat, kita waktu menangis, kita tu waktu sujud yang terakhir kan. Waktu kita merintih merintih kepada Allah SWT di sujud yang terakhir, bukan waktu kita berdiri kan. Diri pun boleh berdoa juga, tapi di sujud itu adalah waktu yang kita paling rapat sekali dengan Allah SWT. Maka habis dia sujud, dia bangun, kemudian dia pergi ke bilik mak dia sedang menunggu dia. Sedang menunggu dia lah untuk makan berbuka bersama-sama. Sejak daripada peristiwa itu, mak dia dah lembut hati dah. Bukan kata lembut hati menerima Islam lah. Sebab saya tak dengar habis tadi. Sebab dah sampai ke hotel ni, saya tu keluar. Tapi nak katakan, turning point dia adalah waktu sujud yang terakhir. So kita kena banyakkan bersujud lah. Itu orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Kita ni yang lama masuk Islam, yang kata apa, yang sejak secara fitrahnya lahir-lahir dah Islam. Kena lagilah banyak bersujud. So kita sujud, kita cuba merintih kepada Allah Ta'ala, mengampuni dosa kita. Mengampuni dosa kita supaya tak tahu, bukan na'udzubillah, tapi takut-takut ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Kalau kita takut kita ni tak jumpa Ramadan ni, kita meninggal dunia lah. Kita meninggal dunia. Maka pesanan juga kepada saya, jangan jadi hamba Ramadan lah. Keluar je bulan Ramadan, sama jadi syaitan pula kita kan. Kita pula jadi syaitan. Keluar syaitan, kita pula jadi syaitan kan. Jangan jadi hamba Ramadan. Maka jadilah ibadah, jadilah hamba Allah SWT. Maka kemenangan sebenar adalah bukan kemenangan kita boleh bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, semangat takbir kan. Tapi kemenangan yang sebenar adalah kita menjadi orang yang lagi taat, lebih taat, lebih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga di akhirnya, moga Allah tetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita ni menjadi hamba Allah secara bermusim. Maka jika ini Ramadan terakhir kita, maka kita doalah moga-moga Allah terima segala amalan kita. Jika masih ada umur kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang, maka kita doa supaya Allah jadikan kita lebih baik daripada Ramadan pada tahun ini. Kalau jumpa Ramadan tahun depan, Ramadan tahun depan kita jumpa, maka kita minta Ramadan yang depan lebih baik daripada Ramadan yang kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu, setakat itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Segala yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma disandarkan kepada saya, insan yang dhaif, insan yang lemah. Maka dengan itu, sekian, wabillahi taufiq wabil hidayati wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran program ini, terutamanya kepada Ustaz Muhammad Salihuddin bin Mat Terus. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk menyertai kami pada hari ini. Dimohon juga untuk setiap peserta mengisi borang keberkesanan latihan yang terpapar di ruang chat. Peserta akan mendapatkan CJ secara automatik setelah mengisi borang tersebut. Okey, sebagai tanda hadir, mohon peserta untuk mengaktifkan kamera bagi sesi bergambar. Okey, baik. 1, 2, 3. Okey, semula. 1, 2, 3. Akhir kata, semoga ilmu yang dikongsi pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi di atas perhatian dan penyertaan anda. Semoga kita berjumpa lagi dalam program-program yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.